Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak kongsi resipi nak buat kek gulung ataupun Swiss roll cake ya. Sponge sangat mudah. Cara dia nampak tak lembut dan halus sangat struktur ya. Yang dalam tu adalah cream cheese ya. Saya akan kasih resipi, saya akan tulis di caption nanti ya. Okey, pertama sekali kita mixer semua bahan-bahan tu. Kemudian buat dua color lah, satu warna purple, satu warna biasa. Kemudian masak dalam suhu 160 oven ya, lebih kurang 45 minit atau terpulang pada oven sendiri ya. Kemudian dah masak, kita sejukkan dulu. Mesti sejuk kalau panas dia tak boleh, nanti kita punya cream cheese cair. Okey, selepas tu kita letak cream cheese ni. Kita ratakanlah semua bahagian terkena. Kemudian kita gulung kembali dan kita akan dapat cantik sangat kita punya Swiss roll kita ya. Rasa dia sedap, rasa cheese. Sebab kita letak cheese cream ni memanglah rasa cheese kan. Okey, selamat mencuba ya.